permulaannya sebenarnya mak saya yang offer kat saya. Dia beli Aurora Plus untuk dia masalah lutut, dan dia bagi saya stokin sebab dia tahu saya ada masalah tapak tumit kaki, lantas fasciitis lah, medicator. So tapi masa dia bagi, saya tolak sebab saya cakap, mak dah banyak stokin dah mak beli, tak pernah menjadi. Saya tak percaya. Memang saya skeptikal. Memang ramai doktor skeptikal lah. Saya tak tipu lah sebab in conventional medical kita tak belajar pasal benda ni. So saya tolak benda tu. After 1 month plus lah, mak saya datang rumah. Mak saya sebenarnya dah 3-4 tahun dia solat atas kerusi. So bila lepas sebulan tu dia datang rumah saya, dia solat atas lantai, dia sujud macam orang biasa. Saya tak tersyuk. Selepas berapa tahun? 3 tahun. Lepas 3 tahun. Dah lama dah mak saya memang masalah lutut. Memang ongoing fisioterapi semualah. So bila dia dah solat macam biasa tu, saya macam, mak macam mana mak boleh solat biasa kan? Mak dah tak sakit ke masa lipat lutut semua? Cuma saya kata, sudah mak pakai semua yang mak tak percaya tu lah. Dia balik lah kan. Lepas Beremang lah doktor. lepas tu saya macam, apa benda yang teknologi di sebalik Aurora Plus ni? Sejak tu lah saya baca dan study pasal Aurora Plus. Padahal sebelum tu saya percaya je kuat infrared. Cuma saya biasa buat sauna. Saya buat sauna kuat infrared, dengan saya biasa buat fisioterapi. So ada masalah spine, semua saya ada banyak masalah lain lah. So sejak tu bila saya tahu okey sebenarnya teknologi dia koreksi fiber yang ada manfaat kuat infrared, saya pun pakailah stokin untuk saya. Alhamdulillah, amazing. Selepas sebulan lebih saya ada masalah tumit yang susah nak bertapak pagi-pagi. Alhamdulillah sekarang kalau saya tak pakai stokin pun saya dah bebas. Saya dah tak perlu pakai kasut khas. Kalau tak, memang saya kena beli kasut khas untuk dalam rumah dan luar rumah. Dan saya memang tak boleh pakai selipar yang pasal malam kerana saya dah pakai. Tapi sekarang saya dah bebas. Jalan jauh dah tak ada lagi masalah dah untuk saya. Stokin berapa lama? Sebulan lebih. Memang saya pakai 24 jam. Hanya buka waktu tidur sahaja. Umur doktor berapa? Saya 3++. Tu macam masalah tapak tumit kaki ni susah. Bila tengah malam anak nak susu, susah sebab kita memang susah nak menampak. So memang kerja buat susu malam memang husband saya lah, sebab saya tak boleh. Bangun pagi pun kita takes time. Nak kena stretchkan kaki dulu, lembutkan tendon apa semua, urut betis baru boleh menapak. Itu pun slow macam tu. Tapi sekarang saya bangun tu dah straight, terus boleh berjalan. Lepas tu macam mana doktor terus nak buat BE? Okey, dia macam kita tahu bila kita dah dapat manfaat dia tu, memang kita nakkan manfaat tu dapat ke orang lain juga. Okey, yang kedua, ini saya lah personal opinion dalam nak merawat orang, bila kita asyik bagi ubat-ubat, tak tambah kalau kat patient tu datang gila, lepas tu dia datang balik sakit dia tak hilang tau. So saya mencari sesuatu yang membantu pesakit saya supaya dia terus sembuh. Sebab kita tahu side effect painkiller tu apa. Lepas saya sendiri pun tak nak ambil painkiller tu lama-lama. So macam takkanlah kita tak nak bagi pesakit kita tu manfaat kan. So memang niat saya nak berkongsi kebaikan. Memang saya nak pesakit saya sihat. Sihat yang walaupun saya datang lah sakit macam tu. Dengar tu you all. Sebab saya banyak jumpa netizen, dia selalu cakap, jual-jual nanti klinik hospital tutup lah. Tengok doktor pun cakap tak halal. Dia bukan halal, dia berkesian. Dengan kos perubatan sekarang tinggi. Lepas tu di hospital terlampau ramai. So why not kita membantu something yang mengurangkan benda tu. Dan pada doktor kita ada satu kepuasan tau, dapat bagi rawatan yang okey, patient aku akan baik macam tu. Walaupun dia bukan 100%, tapi dia membantu. Walau macam mana pun follow up hospital jangan tinggal. Follow up hospital jangan tinggal. Yang tu kena teruskan. Doktor impress ya.